share cara-cara untuk membuat kuih bakar. Barang-barang yang diperlukan: tepung gandum, telur, santan, bijan, gula, air pandan dan minyak sapi. Okey, kita perlukan tray dan ambil minyak sapi. Dan kita kena panaskan minyak sapi ni. Masukkan tray tadi di dalam oven selama 10 minit sehingga minyak sapi itu cair dan keluarkan. Sementara tu kita perlukan mangkuk dan kita mix santan, air pandan, telur dan tukar sehingga sebati. Kemudian kita masukkan gula, letak tepung gandum sikit demi sedikit. Kalau nak lagi cantik colour dia, boleh tambah hijau dan kuning. Lepas itu, ambil mangkuk tepung tadi dan tapis. Kenapa korang semua kena tapis? Sebab nanti dia akan jadi berketul-ketul macam ni. So kalau tak tapis, nanti you akan rasa tepung punya ketulan tepung. Sapi pun dah cair. Masukkan batter yang telah ditapis ke dalam tray. Kemudian bakar selama 30 minit 160 darjah Celsius. Separuh masak, kita taburkan bijan. Kemudian bakar sehingga kehitam-hitaman. Bau tak? Dah siap. Untuk cek dah masak ke belum, boleh ambil pisau atau lidi ke. Cucuk. Kalau tak melekat apa-apa, dia dah masak. Lepas dah sejuk, kita keluarkan, letak atas chopping board dan boleh potong. Dah siap kuih bakar kita. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan selamat mencuba.